Assalamualaikum, hello everybody, welcome back to Ali Naga channel. So untuk music video kali ni aku nak react kepada satu music video yang actually aku dah tengok dah pun dia punya music video waktu awal-awal launching lagu ni, pelancaran, iaitu daripada Ernie Zakri yang bertajuk Tak Berlagu. So lagu ni actually OST untuk filem Kadam ya aku dah tengok. So kepada hampa yang mungkin first time dekat channel aku, hai, aku Ali Naga, aku bukan seorang videographer dan juga editor. Dan untuk reaction aku akan lebih komen kepada dari segi-segi side-side technical macam videografi, editing, framing, composition dan seakatan dengannya. So without further ado, let's get right into the video. Okay, let's go. Comment Universal Music Malaysia dan juga Redcom. Baru start dah meremang dah siap bulu roma aku. Takim! Oh, look at that, man. Kita ada establishing shot of the film. Aish, aku tak boleh lah. Firasatku bersuara, hatiku gundah gulana. Weh, ku hanya mampu membisu, merintih tak berlaku. Ku curah kasih sayangku, ku tatap sehingga penuh, ku rela walau tak sanggup melihat kau berlalu. Hoi, seram oh mannequin tu. Eish. Ku hanya mampu membisu, merintih tak berlaku. Oh dang, ada twin. Weh, sudah habis. Okay, so itulah Tak Berlagu daripada Ernie Zakri. Ya, aku jarang kalau aku tengok music video dan aku tak pause. Tapi kali ni memang aku tak pause sebab aku rasa macam aku betul-betul in the zone. Memang tengah kusyuk ah. Tengah kusyuk, so aku tak nak pause. Tapi ya, sekarang kita akan tengok kita akan bedah sikit lah. So basically this music video dia banyak menggunakan
orang panggil masking dan juga dia main opacity lah, sebab dia punya music video simple di mana penyanyi Ernie Zakri hanyalah dalam satu white room ataupun studio dengan ada a few mannequin yang telah dibalut, bukanlah dibalut tapi ada kain lah atas depa kan. So dekat kain mannequin tu semua, kain putih tu, kita nampak macam satu babak, a few babak daripada scene daripada filem Katam pula dah. Kadam. Sorry. So daripada scene filem Kadam tu. So kalau kita tengok kat sini kan. Sekejap. Nampak tak? So kita nampak scene dekat kain putih tersebut. Lepas tu kita ada elemen-elemen seperti asap kat sini dalam studio, asap real lah. Aku rasa ni bukan editing lah. Lepas tu aku suka sebab the lighting. Okay, dalam lighting studio ni dia ada lighting biru dan juga merah. Aku suka combination dua colour tu. And also dalam music video ni of course dia seling-seling dengan scene-scene daripada filem tersebut lah, nampak. Okay, lepas tu ada satu waktu ni, okay, kat sini kita nampak macam, nampak tak pergerakan Ernie Zakri tu dia macam lain macam sikit. So basically dia macam, I don't know, it's a creative touch actually untuk menunjukkan macam quite tak selesa tengok that movement actually. Teknik slow shutter I think. Tapi other than that, it's very very simple concept punya music video, tapi it's beautiful and memang sampai dengan Ernie Zakri punya penghayatan, face reaction and dia punya sign language. Walaupun aku tak faham sign language, tapi aku faham. Sebab you know what, when aku first time tengok this music video waktu premiere, waktu launching awal-awal, aku tengok memang meremang bulu roma aku. Okay, sebab the feeling of the music, the melody apa semua tu rasa macam sampai tau. Tapi kan, bila aku dah tengok music video, bila aku dah tengok filem Kadam, dia lagi, aku rasa lagi faham. Sebab yalah, kita dah faham storyline dia and kita dah faham lirik lagu dia, apa yang dinyanyikan oleh Ernie Zakri. So it really menusuk Lepas tu kat sini baru aku faham pasal apa ada dua Ernie Zakri. Sebelum ni aku tertanya juga like what, pasal apa ada dua Ernie Zakri kan. Tapi lepas tengok filem Kadam, I get it now, man. So itulah aku punya komentar untuk music video ni. Apa pendapat hampa? Apa suka ke tak suka ke, ataupun mungkin apa nak share yang mana dah tengok filem Kadam, yang mana belum tengok, kita boleh komen kat bawah tu. And kalau apa ada apa-apa cadangan untuk buat music video should I react to next, apa boleh komen juga kat bawah tu. And apa kalau suka video-video macam ni, don't forget to hit like, share, subscribe, hit that notification bell and all that good stuff. And I will see you in the next one. Ciao.